Pak Long, kalau saya lah Pak Long, esok hari Jumaat Tata Jibril main rumah, contoh lah. Sam, Allah offer kat hang ni. Offer apa Jibril? Bukit Kepelu tu dia nak tukar dengan Ketua Emas nak bagi kat hang. Hang mau ke tak? Agak-agak Pak Long saya nak jawab apa Pak Long? Saya kata kat Jibril, gagah pergi naik tanya Allah, gagah pergi Bukit Mok Cun tu Ketua lagi. Duduk sebelah Bukit Kepelu tu satu, hang gagah lah pergi habaq kat Allah. Alang-alang nak bagi Bukit Mok Cun Ketua depan tu, tukar bagi sekali. Tapi Nabi Muhammad bukan lagu saya Pak Long. Cukup sehari kenyang, sehari lapar. Hari kenyang aku berdoa kepada Allah. Hari lapar aku berdoa kepada Allah. Hari kenyang aku memuji Allah. Ini dia Nabi. Yang ketiga, wad-du'a'u 'inda ar-rakha. Yang ketiga dia kata apa dia? Orang yang ada kebaikan ni, orang yang lagu mana? Wad-du'a, dia senantiasa berdoa ketika mana dia senang. Bukan waktu susah ya. Waktu senang dia tak lupa Allah. Kita waktu susah doa bukan main Pak Long. Sampai siap halau keluar, lepas hang syah duk doa tak berhenti-berhenti, siap kata, "Hai, aku pun nak balik juga." Semua balik dah, dia lagu ni lagi. Sampai siap tu pun jadi sahabat polis Masjid Haram dengan Masjid Nabawi. Haji. Dia kata sudahlah berdoa, dia kata aku pun nak balik peluk bini pula ni. Duk tunggu hang duk berdoa. Minta sungguh. Sama-sama hajat dia dapat. Masjid pun haram tak pernah main. Ni bukan orang lain Balok. Game Padang Limau. Perangai lagu ni. Game Padang Limau dia buat. Waktu susah ni dia berdoa ni Allah. Mai semayang duk sujud atas jadah sampai lembek jadah. Doa ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tak ada bagi. Doa pun tak ada. Ni tak kata-kata apa? Termasuk diri saya kata. Jangan kita pergunakan Allah waktu kita susah. Waktu kita senang, Allah kita letak tepi. Punya korang ngajaknya kita apa? Ni dia tiga. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata sifat yang kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita ni termasuk dalam golongan orang yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, orang yang sentiasa redha dengan takdir Allah. Yang kedua, orang yang senantiasa sabar di atas ujian Allah. Yang ketiga, orang yang senantiasa berdoa dikala dia senang. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sambung kitab kita sikit belum? Hatta sa' ra'i orang hatta bawa kitab ni, ra'i orang bawa kitab. Yang mana ada kitab? Buka muka surat 38. Buka muka surat 38. Amboi, sama-sama buka tu. Muka surat 38 kita sambung. Bab yang ketujuh. Siksaan bagi orang yang meratapi dan pahala bagi orang yang sabar atas bala. Ini kita nak tengok. Tadi kita baca dua hadis. Tadi ni kita baca dua hadis bagaimana diceritakan Nabi anjurkan kepada kita untuk kita ni sabar di atas bala. Mari kita baca sikit kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, muka surat 38. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi alasan kepada segala orang yang fakir, orang yang susah. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada dia, hai sekalian hamba-Ku yang fakir, yang susah, Aku tiada balakan kamu dengan sebab kefakiranmu itu, dan kerana hinanya diri kamu berbanding denganku, dan bukan kerana untuk memuliakan aku.
Akan tetapi adalah aku hukumkan dengan hukumku, di mana setiap orang yang mengambil sesuatu harta di dunia aku hisapkan atasnya dan aku tanyakannya dari mana engkau perolehinya dan apa engkau belanjakan. Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang susah di akhirat kelak. Nabi kata, Allah Ta'ala kata dekat kita, kalau ada di kalangan kita ni yang susah hidup di dunia, aku bagi hang susah bukan kerana aku nak hina hang dah. Terjemah main bahasa kita. Sebab orang yang susah, dia akan rasa di dunia ni dia susah, dia rasa itu satu kehinaan. Itu pandangan mata kita sebagai hamba Allah. Susah balong. Duduk 3-4 orang kita ni anak-anak lah. Pak kita ada anak 5 orang. Di kalangan 5 orang ni, kita paling susah. Contoh. Kita ni anak nombor 2. Abang kita bekas pengarah jabatan apa-apa. Dia pencen. Rumah pun ada, kereta pun ada, anak-anak bekerja hebat. Mai tang kita hak nombor 2 tak ada apa. Susah duduk kat dalam kampung ni. Hak nombor 3 duduk kerja lagi. Duduk di Kuala Lumpur pensyarah. Hak nombor 4 duduk kerja lagi. Apa nama dekat jabatan pendidikan apa semua tu. Semua hak kerja ada gaji. Kita susah. Di kalangan 4 orang ni kita akan rasa tersisih. Sebab apa? Hinanya aku bab aku susah. Ni pandangan mata manusia. Tapi Allah Ta'ala kata pada dia, aku jadikan hang susah bukan kerana aku hina hang. Dah. Yang kaya belum tentu mulia. Yang susah belum tentu hina. Pak Long, saya nak tanya Pak Long satu soalan. Kita duduk kat belah ni, Padang Limau, Tunjang, Pulau Timbui. Kan? Pulau Timbui, Pulau Pisang. Ni, duduk kat ni. Pulau Maharaja, semua pulau-pulau. Pulau-pulau Pulau hak tenggelam bila bah Pulau Timbui pun tenggelam. Hak Timbui nama dia pun tenggelam bila bah. Ni, duduk Pulau Maharaja, duduk Pulau Timbui, duduk Pulau Pisang, Padang Limau. Ada tak di kalangan kita hak duduk sini ni Pak Long, yang duit duduk dalam bank ada lebih kurang 15 juta ringgit? Ada? Cuba nak tengok yang duduk ada dalam bank 15 juta ringgit ada? Hak duduk dalam rumah ada 160 juta ringgit ada tak? Duduk kat bawah katil lagu tu ya. Nak guna duit kau tarik ke bawah katil bilang-bilang tolak buah balik. Ada tak orang lagu ni ikut belah ni? Ada? Tak ada balong. Hak ada ikut belah kita ni lagu mana? Kadang-kadang pergi jolok duit kat bank minta maaf kat dia. Bank minta maaf baki tak mencukupi. Bukan bank tak ada duit, hang tu tak ada duit. Tapi Pak Long, saya nak tanya Pak Long duduk tengok tu hak dalam Abah, Pak Long duduk tengok dalam internet apa semua tu. Hak duit berjuta-juta tu Pak Long. Lepas surung kursi roda apa semua ni duk pergi mahkamah kena cek dengan SPRM kod tu, cek kod ni, pecah amanah, solat duit apa semua. Pak Long maukah kaya je diri gitu pula? Ataupun tak apa ada duit, relax. Macam Pak Long ni relax. Ustaz mengajak boleh lena, tenang. Kalau di antara dua situasi ni Pak Long nak yang mana? Dalam dua situasi ni Pak Long nak yang mana Pak Long? Pak Long nak banyak duit ke Pak Long nak biasa lagu kami pun tak apa dah. Tuan-tuan akan kata, mau nak pening lagu tu Ustaz, biar duduk lagu kami tak apa dah. Ni Allah Ta'ala kata, hang susah bukan kerana aku nak hina hang. Dak, akhirat kelak orang yang banyak kata, panjang aku nak tanya hang. Hang tak ada kata, mudah hisap. Sebab apa? Orang yang banyak kata aku nak tanya, daripada mana kata tu mai, ke mana kata tu dibelanjakan. Ni
Tok Syekh kita kata, wahai sekalian saudara, tanyakanlah pada harta dunia itu dengan dua pertanyaan. Tok Syekh kita kata, ni orang yang banyak harta ni, cuba tanya dekat harta kita dua persoalan. Apa dia? Yang pertama, daripada mana engkau memperolehinya? Cuba tanya balik harta kita ni, kok mana kita cari dia mai Pak Long? Kok haram ke? Kok halal ke? Jual sum ekor ke? Tikam nama ekor ke? Mai ekor mana? Mai kata hang kena hang tikam ekor, ataupun kata hang mai kena hang jual sum ekor? Tanya, betul mai ekor mana? Alhamdulillah buat benda. Alhamdulillah buat benda. Benda pun mak pak tinggal sikit, tak ada apa, bahagi perik-perik selesai. Saya tadi tengah hari ada satu makcik ni telefon saya daripada Perlis. Saya sedih dengar cerita makcik ni. Saya balik daripada Jitra, duduk atas kereta dia telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya soalan ni. Kita pun ni siapa dia ni? Ustaz tak kenal saya, habis saya kenal Ustaz sekolah Ustaz. Saya duduk pergi mengaji juga ke Ustaz ni nak tanya. Saya kata awak maklum. Tuan-tuan bayang tuan-tuan duduk tempat maklum tu. Maklum tu. Dia ada 8 orang anak. Arwah suami dia meninggal. Tak ada tinggal kereta banyak. Tinggal tanah seralung. Tanah bendang. Seralung tinggal. Bukan orang berada. Tinggal tanah seralung. Jam 4 long kot belah Palang Limau ni saya dengar tanah banyak. Geran boleh buat pelapik tiang rumah. Memang tebal punya. Cakap 2-3 pucuk je duduk sembang dengan dia lah. Geran boleh buat pelapik tiang. Dia ni tanah seralung. Tanah seralung. Bila arwah suami dia meninggal, dia pun himpun anak 8 orang. Dia kata ni mak nak bagi siap-siap lah. Pak pun tak ada tinggal apa. Mak pun tak ada apa. Ada tanah seralung. Jomlah. Pergi kisah kita pergi bahagi siap-siap belum mak mati. Anak ni 8 orang bincang-bincang pergilah. Sampai dekat pejabat peguam tu nak buat peroid apa semua, peguam panggil mai. Bila panggil mai duduk depan mak, anak sulung kata, bahagian saya bagi dekat mak. Saya halal ambil kat mak. Anak nombor 2 pun, bahagian saya bagi dekat mak. Anak nombor 3, bahagian saya bagi dekat mak. Anak nombor 4, bahagian saya bagi dekat mak. Anak nombor 5, bahagian saya bagi dekat mak. Sampai anak yang ke-8. Mak dia kata, ni hampa ni pasal apa nak bagi? Mak, masa arwah ayah ada, mak duk bela dia. Kami kecil-kecil, mak duk pesah. Hak bahagian kami mak ambil lah mak. Mak ambil lah. Hak pencen ayah sebulan 1000 mak ambil. Hak bendang ni pun mak ambil lah. Cukup dah mak. Mak bagi kat kami pendidikan. Kami pun kerja berjaya semua dah. Mak ni dia tak mau makan. Dia kata mak ni. Dia pun duk pergi duk mengaji dengan ustaz. Ustaz kata ni. Dia pun duk fikir-fikir. Tanah arwah suami bagi ke aku pun hak duk makan pencen sebulan 1000 pun cukup dah. Jadi dia pun jual tanah ni dapat RM80,000. Ambil RM80,000 dia pergi bagi kat masjid ni RM10,000, dia pergi bagi kat masjid ni RM10,000, dia buat wakaf. Wakaf atas nama suami dia, wakaf atas nama pak mentua, mak mentua dia, pak dia, dan wakaf atas nama anak-anak dia 8 orang. Bagus ya belum? Dia tak makan. Siap bagi apa semua. Selang tak lama mana salah seorang daripada anak dia mai. Mak, ni cik nak cakap dengan mak lagi. Cik tak reda mak jual tanah tu. Pasal apa hang tak reda? Sebab bahagian cik pun ada dalam tu. Itu bukan habaq. Depan peguam kata, bagi semua dekat mak ke? Yalah dah semua kata nak bagi kat mak, bukan cik nak bangkang kot. Jadi mereka kata cik ni pulun pula. Tapi cik tak reda mak buat lagu tu, cik tak dapat apa. Dalam tu cik pun ada hak. Cik tak reda kat mak.
Allah. Dia tanya saya, nak buat lagu mana Ustaz? Buat macam mana makcik? Bagi kepala lutut dan bawah dagu dia. Saya tak reda. Mak buat lagu tu saya tak reda. Mak buat lagu tu saya tak reda. Kiak mak belum. Mak ni pun tak tahu nak buat macam mana. Duk dapat sebulan 1,000 tu simpan duit ni. Dia kata saya simpan duit ni Ustaz. Simpan 10,000. Simpan 10,000. Sebab jual tanah tu dapat 80,000, dia ada 8 orang anak. Makna seorang dapat 10,000. Mak ni himpun balik duit ni. Dapat 10,000. Kumpul. Telefon tak angkat. Dia beli mah. Dia panggil 7 orang lagi anak dia. Dia kata ni, mah ni hampa jangan duk paroik. Yang ni bahagian adik hampa. Dia tak reda mak jual tanah tu. Dia tak reda mak wakaf tu. Yang ni mak dia tulis surat. Kalau mak mati, yang ni tolong bagi ke adik hampa. Dia tanya saya, Ustaz, dosa tak makcik buat lagu ni Ustaz? Sambil duk teriak. Tak ada. 10,000 ya Pak Long. Sampai hang ni. Apa mak ni kata kat saya tadi? Tak apa Ustaz. Dia tak reda dengan makcik. Tak apa. Makcik bagi balik apa yang dia nak. Tapi Ustaz, makcik nak habak ni Ustaz dengar lah. Makcik tak halalkan air susu makcik dia minum. Makcik tak halalkan apa yang dah makcik bagi kepada dia. Makcik tak reda dia sebagai anak makcik. Ustaz dengar. Jahanam. Kalam tu Pak Long, Jahanam anak. Saya nak kata apa kat dia Pak Long? Sekali kamu saya kata dengan saya, dia tak reda. Saya pun bukan kenal dia. Mau saya kata makcik dengan dia cakap, Ustaz pun makcik tak reda dengan Ustaz. Mampus dia. Mak boleh keluar tabik kalam lagu tu. Mak ni tabik kalam. Makcik tak halalkan dayak susu makcik dia minum. Makcik tak halal apa yang makcik belanjakan dia. Dan makcik tak reda dia jadi anak makcik. Kalam ni Pak Long. Bungkui, lingkup. Seorang mak buat keluar kalam lagu ni. Lingkup. Karena tanah selong Pak Long, kita bukan orang senang Pak Long. Tapi padankah dengan 10,000 tu Pak Long, hang nak pi dapat kalam mak hang kata lagu tu kat hang. 10,000 banyak. Tapi dengan nilai mak buat keluar kalam, aku tak reda hang jadi anakku, aku tak halal susu aku hang minum. Padahal Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Berat sikit malam ni Pak Long. Berat sikit tajuk malam ni. Pak Long pun saya nampak berat lah tu. Yang duduk kat pintu tu lagi berat duduk bawah derian. Tak betul-betul derian tu wujud ke hantu tu derian tu. Kok hantu malam Jumaat duduk muzik kita. Hantu derian. Yang kedua Pak Long. Ni nak mati dah Pak Long. Kemanakah engkau membelanjakannya? Kata Tok Syekh kita. Yang pertama hang tanyalah daripada mana hang dapat duit tu. Yang kedua, kod mana hang belanja duit tu. Maka aku suka jika kamu menjadi orang yang fakir. Tok Syekh kita kata, kalau kita ni jadi orang yang miskin tu lebih baik, dia kata. Sebab apa? Sebab tak banyak nak kena tanya Pak Long. Soal siasat dengan polis dia pun pening. Polis panggil kita 4 jam dia soal siasat Pak Long. Koyak Pak Long.
Tambah nak kena soal siasat di sana kelak lagi koyak lah. Supaya meringankan hisab atasmu. Dan seperti bahagiannya kamu di dalam akhirat. Siapa yang memberi minuman kepadamu, atau memberi makan kepadamu, atau memberikan pakaian kepadamu, maka orang itu di dalam syafaatku. Siapa bantu orang susah? Dia dalam pertolongan Nabi SAW. Kemudian Allah Ta'ala meminta uzur kepada perempuan yang mati anaknya. Kita sambung pada bulan depan. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan doa dulu Pak Long. Lepas tu Pak Long tolong ambil doa ni. Tolong edak sana. Ada doa saya nak bagi kat Pak Long. Pak Long dia dak, kita baca doa ni tutup live kita pada malam ni insya-Allah. Lepas tu ada saya nak bagi satu amalan kepada Pak Long malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.